Bahulu dengan kuih tradisional makanan orang dulu kan. Tapi sekarang ni dia jarang jumpa dia kan. Tapi tak apa, aku dah jumpa satu usahawan ni, dia teruskan lagi tradisi ni. Nak tahu? Mau follow usahawan. Jom. Ni dia usahawan kita pada hari ni. Kak, boleh perkenalkan diri sikit? Nama saya Nurjana binti Nasaruddin. Usahawan kuih bahulu dan kuih muih tradisional. Okay. Jadi boleh nampak dekat sini bermacam-macam jenis kuih muih tradisional yang ada di Pekan Lenggong gitu ni kan. Jadi akak selain ni pun akak supply ke mana ni? Jual ke mana semua ni? Semua dah untuk generasi kedua ni saya customer yang sedia ada lah. Diorang akan repeat. Diorang akan datang repeat macam kuih talam ni untuk bulan puasa lah. Okey. Sehari pun pengeluaran untuk kuih talam dalam 200 pack lah. Banyak. Bulan puasa. Okey. Kalau bahulu ikut permintaan lah, selalunya untuk door gift bermusim lah. Kalau macam di sekolah untuk door gift lah. Kalau harian pun ikut order. Oh, dia pekat. Sebab dia telur, gula dan tepung sahaja. Oh, okey. Jadi, dia telur, tepung dengan gula. Jadi dia kira kuantiti tepung dengan telur pun semua tu je lah yang mengganggu dia punya jadi rasa lain tu. Sebab bahulu walaupun kita nampak macam ni kan, tapi lain tempat lain rasa dia kan. Tiga bahan mentah yang simple je dah jadi satu makanan tradisi. Tapi walaupun simple dia dalam tu rumit juga nak jadikan dia sedap, bukan senang. Wangi bahulu ni. Dia macam crunchy kat luar ni, lepas tu dalam dia agak lembut juga. Nampak? Kuih ni aku tahu nama dia. Bengkang ubi nama dia kan? Betul tak? Betul. Okey. Tapi yang lain saya tak tahu lah. Ini apa benda? Koleh kacang. Okey. Seri muka durian. Okey. Talang ubi. Bukan talang dua muka. Okey. Kita cuba dapat tak? Lembut. Best tak? Okey. Pak Wis, bukan itu saja, akak pun ada menjalankan perniagaan kedai makan. Ada kedai makan juga? Bukan kuih je? Bukan. Di mana tu? Tak jauh daripada sini. Jom. Jom pergi tengok. Hebat kak. Kak, ni kedai makan kak? Lawa tempat dia, santai je. Jadi kak boleh tanya sikit, saya tak faham bahasa Jawi. Apa yang ditulis? Welcome Hananya Animasi House dan Ibu Apa Kitchen. Jadi ni kafe akak ni. Jadi yang kuih-kuih yang akak hasilkan tadi semua akan bawa datang sini jual? Tak, itu perniagaan lain kat tempat lain. Ini perniagaan lain. Ini kedai makan saja. Ya ke? Okey, jadi apa menu-menu yang special kat sini? Ada chicken chop, chicken mango. Okey. Lepas tu sup lah. Sup daging, sup ayam, sup tulang. Dia kata kombinasi antara barat dengan tradisional kampung juga ni. Hebat. Jadi ni dia Kak Liana kita, seorang usahawan agak berjaya juga. Satu masa dia ada 2 bisnes kedai makan dengan bahulu dengan kuih tradisional. Inilah seorang usahawan yang berjaya. Nak jadi seorang usahawan ni bukan satu perkara yang senang kan. Banyak dugaan, banyak cabaran yang kita kena harungi dan kita ambil cabaran dan dugaan tu sebagai satu pengajaran untuk kita berjaya pada masa depan. Betul kan? Sempoi. Jadi, ya. Last sekali sama juga jangan lupa like, follow, komen, share. Usahawan dengan Pak Wi Puluh Kilo. Ajar handai.